Ramai orang ingat susahnya jual emas. Sebenarnya jual emas lah yang paling senang sebenarnya. Sekarang ni tuan puan nak jual emas dalam masa sehari pun tuan puan dah boleh dapat cash dah sebenarnya. Sebab aset emas ni adalah aset yang mudah untuk dicairkan. Jadi untuk video kali ni saya nak sharekan macam mana nak jual emas di tempat yang betul. Dan paling penting, ini adalah tempat yang paling mudah untuk tuan puan jual emas. Walaupun emas tuan puan dah rosak, walaupun tuan puan ada emas dalam jumlah yang banyak, boleh berkilo-kilogram, masih lagi tuan puan boleh jual di tempat yang betul. Tempat tu kat mana tuan puan? Semestinya tuan puan boleh jual dengan pabrik gold. Tuan puan, hari ni pabrik gold dah ada cawangan di setiap negeri di Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Ada negeri yang ada 2 cawangan. Pabrik gold ada banyak cawangan memudahkan urusan kita semua. Pelanggan-pelanggan pabrik gold nak jual emas kepada pabrik gold, walaupun emas tuan puan nak jual tu bukan jenama pabrik gold. Jadi tak ada masalah. Pabrik gold akan terima walaupun emas kita dalam keadaan tidak sempurna, rosak, terpatah dua, terkoyak atau sebagainya. Masih lagi pabrik gold akan beli emas tu dengan kita. Jadi jangan risau tuan puan, bawa sahaja emas fizikal tuan puan dan bawa sekali IC tuan puan. Kalau tuan puan bukan warga negara Malaysia, bawa pasport tuan puan ke mana-mana cawangan pabrik gold yang terdekat dengan tuan puan untuk jual emas tuan puan. Nak mudah lagi, save video ni dan tunjuk video ni kepada staf pabrik gold untuk memudahkan proses penjualan emas tuan puan kepada pabrik gold. Jangan takut lagi nak simpan emas, okey? Sebab emas adalah aset yang mudah untuk kita jual ataupun pajak. Nak Syirah bantu untuk mulakan simpanan emas yang pertama dengan pabrik gold, tuan puan boleh klik link nombor Syirah atau rujuk pin video untuk Syirah bantu sebanyak. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi ilmu emas dan kewangan.